Peredaran zaman membawa perubahan besar dalam operasi pengurusan haji oleh tabung haji dan pelbagai kemudahan dan pembangunan aplikasi digital kini membantu melancarkan perjalanan haji jemaah haji Malaysia berbanding suasana serba manual suatu ketika dahulu. Pengarah Negeri TH Johor Syahidan Taib yang mempunyai pengalaman hampir 30 tahun bersama TH menyatakan kini pengurusan haji jauh lebih tersusun dan efisien. Penambahbaikan kemudahan dilakukan demi menjaga kebajikan 31,600 jemaah haji sepanjang berada di Tanah Suci. Menurut beliau, dahulu kebanyakan urusan pengurusan haji dilakukan secara manual. Antaranya jemaah haji akan melalui perjalanan yang panjang atas urusan immigration. Kini proses lebih pantas dengan pelaksanaan sistem digital dan inisiatif Makkah Route. Kemudahan di kawasan maktab dan kemah masyair juga semakin selesa saban tahun. Di masyair dan saban tahun dari semasa ke semasa tabung haji dan juga pihak berkuasa Arab Saudi akan sentiasa cuba memastikan jemaah haji kita berada dalam keadaan yang selesa di sana. Dan pada setiap tahun pun kita akan cuba perbaiki situasi kemah di sana. Kalau dulu contohnya kemah kita dibuat daripada kain dan kita pun tidur ataupun duduk hanya berlantaikan kapet, tapi sekarang contohnya memang makin baik. Kemah itu sendiri pun dah ada sebahagian dibuat daripada canvas, ada sebahagian dibuat daripada gypsum board. Itu semua nak memastikan keselesaan jemaah haji lah. Dan pada tahun ini insya-Allah sebelum ni tahun-tahun lepas kita selepas guna kapet, kita guna tilam, dan tahun ini kita improve lagi. InsyaAllah pada tahun ini kita akan gunakan sofa bed. Syahidan turut mengingatkan jemaah haji Malaysia supaya mematuhi disiplin sepanjang berada di Tanah Suci, termasuk menjaga kebersihan, kesihatan dan ibadah. Beliau menegaskan kawasan maktab jemaah haji Malaysia adalah zon larangan merokok dan dinasihatkan supaya tidak merokok di dalam bilik hotel, bangunan maupun kawasan sekitar demi keselamatan serta keselesaan semua.